jarak dengan dia punya ketinggian tak sama. Sebab saya dah cuba ke bawah-bawahkan tapi tak boleh. It's okay lah. Hi, good morning guys. So, sebab kita kena orang kata jangan terlalu bongkok. Sebab saya ni selalu bongkok tau. So saya tak nak membongkok. Because of that saya tak nak membongkok. Jadi saya harus memakai benda Alani. Tapi sebenarnya ada je benda Alani kat sini. Dekat bahagian bahu. Tapi kita cuba jangan membongkok. Macam tu. Bila boleh jumpa? I don't know. No. You can watch. Swim. Swim. By the way kan, saya saja je nyanyi-nyanyi tu. Bukannya real pun. Janganlah risau. Saya tahu. Orang kata suara saya patut disimpan untuk diri saya sendiri. So, it's okay. It's okay. Thank you so much yang support saya punya video nyanyian tu. Even dia orang kata tak smooth yang dijangka. Tapi yang penting confident. Ya betul lah. Hai. Okay betul. Yang penting confident. So saya appreciate sangat dekat korang yang support saya, yang memberi kata-kata semangat untuk saya. Tapi saja kita try kan, kita try. So kalau ada rezeki maksudnya luck lah untuk saya. Kalau tak ada rezeki bukanlah luck untuk saya kan. Thank you for following me. Thank you for super fan me. Thank you for subscribe me. Thank you for tap screen. Thank you for share live. And thank you for watch my content, TikTok content. I'm so very appreciate that. Thank you guys. Balas DM insyaAllah. Sekarang ni saya jarang sangat buka TikTok tau. Buka TikTok pun habiskan masa untuk saya post video atau rakam video. Awak masalah pasti suara falsetto je. Terdiam sepi. Sepi. Tak boleh lah awak. Saya tak boleh. My pleasure. Thank you. Sebab saya jarang dah sekarang ni. Dia sedikit busy. Bila busy kan, saya dah jarang buka DM ataupun saya buka TikTok untuk scroll video. Mostly saya kurang. Saya buka aircon jap sebab takut. Sebab takut. Saya takut handphonenya panas. Sebab handphonenya dah mudah panas. Kurang. Sebentar. Kenapa ke belakang? Sorry jap saya reduce. Okay dah. Dah reduce dah. You look so beautiful. So nice to see you. Ada live mangga ke? Tak ada. Buah mangga enggak ada. Saya just ada di TikTok sahaja. Okay, love TikTok. Ayu Raya. Hai, selamat Hari Raya. Lagu apa? Orang kata lagu untuk Hari Raya. Okay. 1, 2, 3. Hai, suasana Hari Raya. Na. Tak hafal. Saya tak hafal lagu raya. So sorry guys. Saya lupa lagu rayanya. Saya tengok kat sini dah reduce. Belum Sebab takut. Okay, dah reduce. Sebab saya takut tak reduce lagi. Sebab bahaya kalau tak reduce lagi. Sebab takut korang tak dengar jelas suara saya. Swam. Korang by the way, I don't like that group. But certain day saya macam suka pula dekat group tu. Sebab apa? Sebab group tu buatkan saya rasa macam wah, bestnya group tu. Sebab group tu teamwork terlalu okey. Macam tu lah. Tapi it's okay. Awak pakai bengkong.
Ni bekong. Ni bekong lah juga. Sebab saya nak, apa orang kata, fit. And then saya tak nak membongkok. Kita kena menjaga diri kita. Stay healthy, stay confident and jangan membongkok. Sebab saya suka membongkokkan badan saya. So disebabkan, nampak tak? Saya duduk macam ni pun saya membongkokkan badan saya. So saya tak nak membongkokkan badan saya. So saya kena sentiasa memakai. Orang kata, nak menjaga struktur badan, awak jangan membongkok. Korang hari ni hari Jumaat. Selamat hari Jumaat. Hai, happy Friday day. And esok korang, siapa-siapa yang dah cuti, it's okay. Stay healthy, stay cover your aura. Yes, thank you so much for saying like that. I appreciate it. Thank you. Mana ada Boy, memandai kau je. Stay clean, okay? Agreement. Okay, agreement. Saya ada tengok tau. It's okay. So, kita memang perlu pun. Tak sangka pula agreement dia menjadi tau. Sebab jarang ke orang guna agreement. Selalu orang guna agree. Ataupun orang akan guna jujur. Tapi sekarang saya ada tengok orang tulis jujur on the beat. Macam tu. Tak tahulah kenapa orang buat ayat baru. Agreement. Macam tu. Tapi tak yang apa? Jujurly saya tak nampak lagi orang buat. Tapi it's okay. We can make some ayat with that word. Iaitu jujurly aku kan atau jujur on the beat. Tapi yang saya tak faham kenapa jujur on the beat tu. Saya tak berapa faham. Kalau jujurly tu macamnya orang nak cakap lah macam seriously. Seorang jujurly atau dengan jujur ya macam ya jujur. Jujurnya macam tu. Tapi jujur on the beat I not sure the meaning. So anyone know about that? So it's okay lah. Biasalah Gen Z sekarang kan banyak-banyak buat ayat kan. Tapi ayatnya orang boleh catch up lah. Sebab zaman-zaman kita milenium, alpha, jarang sikit untuk membuat ayat-ayat. Kita menggunakan ayat Dewi Bahasa lebih baik. Sebab kita menyayangi bahasa Melayu yang lengkap. Cik gitu, cik. Tak ada gurau je. Agreement, cik. Amai ke? Taklah mana ada. Hai korang. Ni hao. Tak faham. Oh, jujur on the beat tak faham ke maksudnya? Especially kalau untuk pengetahuan korang kan, untuk Didi mostly suka cakap then. And then kalau Didi berceritakan and dia akan sebut paling macam gini and then korang pun macam and then I don't know why tapi saya suka sambung ke ayat tu and then ibarat macam cik lepas tu kan lepas tu kan macam tu. Dia tak akan ada full stop macam tu. Yeah. So it's so nice lah untuk guna agreement. Nampak tak? Filter dekat account pertama dengan kedua berbeza. Saya ada pakai filter nampak lifting, nampak tak? Filter lifting. Tapi dia agak berbeza sebab account pertama dia macam cantik sikit. Account kedua dia macam pudar-pudar sikit. Tapi dia sama je. Melainkan account kedua tu dia pindahkan dekat tempat account pertama dia sama. Mungkin cahayanya agak orang kata agak tidak sama sebab dia ke sana sikit. Yang ni keluar sikit. Ni dekat dengan saya. Ni jauh dengan saya. So cahayanya berbeza. But it's same. It's a same place. Okay guys. This is a same place. Dah kenapa orang-orang ni tengok saya? Saya cantik sangat ke? Cik. It's okay lah. So nice to chatting with you guys again. Salam awal Siti Aisyah. I'm not Siti Aisyah. You wrong name and wrong person to wish hi. Okay?
Tak apa, it's okay. Korang dah nampak dah nama saya dekat atas tu. Takkan nama saya Siti Aisyah kot. Awak yang kembar 3 tu ke? Yes, saya yang kembar 3 tu. Hai. Selamat Hari Raya. Hari-hari Hari Raya.